Kesedaran mempunyai perlindungan takaful masih rendah dalam kalangan rakyat di negara ini. Namun ia merupakan keperluan asas yang perlu ada bagi setiap individu. Ikuti segmen bijak belanja yang disediakan. Perlindungan takaful merupakan antara keperluan asas yang perlu ada selain makanan, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan. Memetik laporan BH pada 2019, kira-kira 85% penduduk masih lagi tidak mempunyai perlindungan takaful atau insurans yang secukupnya ketika berlaku kecemasan. Menurut pakar perancang kewangan, Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali, masyarakat haruslah meletakkan kepentingan takaful itu sebagai satu keperluan. Mereka dah cukup untuk keperluan asas tersebut, tapi memang sengaja tidak mahu memberikan perlindungan kepada diri, keluarga ataupun daripada harta mereka itu, dan tapi meletakkan keutamaan kepada kehendak dan kemewahan itu sebagai satu benda yang tidak patut dibuatlah, sebab mereka keperluan takaful ataupun perlindungan ini adalah satu keperluan asas kepada setiap individu, tidak kira sama ada dia single ataupun dia telah berkahwin. Katanya keperluan perlindungan takaful perlu sentiasa ada, lagi-lagi tatkala negara masih dilanda wabak berbahaya COVID-19. Selain itu katanya kos kesihatan semakin meningkat dan ini akan menyebabkan kesusahan kewangan kepada mereka apabila tidak mempunyai perlindungan takaful. Ini adalah untuk memastikan kita dapat meneruskan kehidupan dengan lebih teratur. Sebab kalau kita tidak ada apa-apa perlindungan, maka apabila sesuatu benda yang terjadi pada waktu hadapan yang tidak kita sangka dan kita memang tak tahu pun, kita tak nak benda itu berlaku, tapi berlaku, maka kita ada sesuatu yang boleh kita bergantung untuk kita menampung kos-kos kesihatan dan sebagainya. Beliau turut menasihatkan masyarakat sekurang-kurangnya untuk mengambil perlindungan kesihatan dan nyawa. Ini kerana apabila ditimpa masalah kesihatan, perlindungan itu dapat membantu membiayai kos kesihatan pesakit. Sementara perlindungan nyawa dapat memberi sejumlah pampasan kepada ahli keluarga sekiranya penama meninggal dunia yang secara tidak langsung mengurangkan beban keluarga. 10 sen tu naik sampai 18 sen tu, so dah 8